Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Maizatul Izanti binti Mak Zaid, guru pelatih di SK Taman Bukit Kempas. Saya nak ucapkan kata-kata terakhir. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak sekolah, terutamanya para pentadbir, Madam Joti. Terima kasih kepada guru pembimbing saya, Kak Maliana, Cikgu Lecumi atas semua didikan, sokongan, motivasi yang diberikan. Terima kasih kepada rakan-rakan sekerja, rakan-rakan guru yang banyak membantu. Dan tak lupa juga kepada anak-anak murid SK Taman Bukit Kempas yang sangat bermotivasi untuk belajar dan sangat membantu saya sepanjang saya berada di sini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai semua, saya Cikgu Lecumi, guru pembimbing bagi Ainul, Mardia dan juga Maizatul. Saya ucapkan terima kasih dulu untuk anda tiga semua kerana memilih SKTBK sebagai sekolah peti kemanda. Second, saya nak ucapkan all the very best sebab sepanjang awak ada dekat sini, awak tunjukkan dedikasi, committed awak and creativity awak level memang really up. And then I want to wish you good luck for the future, be a great teacher. Sekolah yang kamu akan dapat memang very lucky to get you. Three of you the best ever. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Dini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua warga SKTBK, terutamanya Kak Cumi, Kak Faizah dan semua cikgu-cikgu yang lain. Terima kasih. Saya mentor kepada Cikgu Adini dan Cikgu Ainul Mardiah mengucapkan terima kasih kepada anda berdua kerana telah memilih SK Taman Bukit Kempas sebagai sekolah tempat anda praktikal. Semoga terus maju jaya dan lebih cemerlang di masa akan datang. Terima kasih Cikgu. Okay, saya Cikgu Ainul, guru praktikum SKTBK. Terima kasih kepada warga Taman Bukit Kempas. Terima kasih kepada Kak Cumi dan juga Kak Faizah, guru pembimbing saya. Dan terima kasih murid-murid sekalian. Love you all.